Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Engku Ishraq, wartawan cilik Kapas TV, PSS Kegong Kapas, Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Pada hari ini, 27 Julai 2026, telah diadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan Berita Baca PPAT 2026. Kategori yang dipertandingkan ialah pertandingan video kembara, pertandingan permata ilmu, pertandingan wira buku dan pertandingan pena muda. Hadiah telah disampaikan oleh Encik Faisal bin Yusof Elias Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Jom sama-sama kita saksikan majlis penyampaian hadiah-hadiah pertandingan tersebut. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Tuan memperkenalkan diri? Boleh. Okey. Nama saya Muhammad Faisal bin Yusof Elias Muhammad, selaku Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Apa pandangan Tuan tentang program yang diadakan hari ini? Okey, alhamdulillah, program PPAT iaitu Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu bersama dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu merupakan orang kata satu aktiviti dan program yang sangat membantu dalam peningkatan ataupun perkembangan bakat murid, okey, terutamanya dari segi bacaan. Okey. Jadi cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang yang telah berjaya dalam anugerah ataupun pemenang bagi kategori yang telah dianjurkan pada tengah hari ini. Jadi alhamdulillah, dan cikgu ucapkan tahniah kepada semua pemenang sama ada dari segi kategori sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Alhamdulillah, penyertaan yang sangat ramai dan dikabarkan tadi lebih kurang dalam 400 lebih. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Boleh Abang memperkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris Zaid Syamsuddin dari SMK Pekan Berangan. Nama saya Muhammad Syazwan bin Aziz daripada SMK Pekalan Berangan. Apakah perasaan Abang dapat tempat ketiga dan Johan dalam hari ini? Pertama sekali, alhamdulillah, syukur dapat nombor 3. Apa-apa pun, tahniah kepada semua peserta. All the best. Yang pertama-tama, alhamdulillah dah bersyukur. Saya sangat berpuas hati dan berterima kasih kepada guru pembimbing. Terima kasih. Sama. Sama. Sekian sahaja laporan saya untuk kali ini.
Terima kasih kerana menonton Sekapas TV. Saya Engku Ishraq, wartawan cilik mengakhiri siaran. Jumpa lagi dalam laporan akan datang. Sekapas TV, saluran informasi terkini anda. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sekapas TV.